Halo, bagaimana tu Chan Ahmad Azhan? Kenapa tak semangat hari ni? Kau okey tak? Puasa, tak puasa, kita tengok satu posting Erin semalam. Erin, you okey tak? Tak. Tak? Tak okey. Tak, macam ni Erin. Okey. Semalam kan Am tengok satu video Erin post pasal si Is ni kan. Okey, Is nak explain dulu ke nak Erin nak explain dulu ni? Percaya je cakap dia. Ha? Bukan masalah percaya tak percaya. Bila talent post dalam keadaan bernangis, mesti Am nak ambil tahu. Mesti Am nak tahu apa cerita benda ni. Oh, budak bawah umur kau berani Kalau marah. tak kau Tak, cerita ni macam ni lah. Okey. Dia tak dapat dibuktikan kenapa korang gaduh. Am cuma nak tahu satu je, macam mana korang bergaduh. I mean like, kenapa jadi bergaduh? kalau dia tak fokus saya tak gaduh. Dia bukan gaduh. Dia Okay, sabar dulu, sabar. Am tak habis lagi cakap ni. Sebab mic ada kat Am. Okay. So, kalau Ish nak bercakap dengan dia betul-betul, apa kata ni lah? Siapa nama? Erin? Erin duduk di sini. Boleh depan? Tak nak. Kenapa? Tak nak. Biarlah. Kenapa tak nak? Tak nak. Erin, patutnya Erin duduk sebelah ni. Tak nak. Tak payah nak paksa lah. Gelilah nak duduk dengan sebelah dia tu. Jap, sabar. Okay. You panggil dia apa sebelum ni? Abang, betul? You hormati dia tak? You hormat tak dia? Wah, apa nak hormat dia? Hari tu baru you cakap elok nak hormat abang-abang you kat depan ni. Kenapa you tiba-tiba marah macam ni? Wah, apa nak hormat dia dah tak puasa. Ha? elok sikit cakap. Jap, Is, sabar. Apa dia? Apa tak puasa? Ya, dia tak puasa. Bila? Baru. Mana? Tak. Kau cakap betul. Tak ada. Jap, bagi cakap. Apa dia? Dia tak puasa? Ya, dia tak puasa dah lah dia. Tak, punca gaduh tu sebab apa? Punca gaduh. Tak buat cerita tak buat cerita. Dia tu tak puasa risap babe. Tak payah buat cerita. Dia nak ambil gambar dia. Lepas tu dia duk marah-marah tengking-tengking dia tak puasa. Kau cakap elok sikit. Jap, betul dia lah. tekin dia tak puasa. So dia tak puasa lah. Am kenal saya macam mana Am. Tak payahlah, kau ngaku je lah. Kau ngaku je lah. Nak sorok pula. Cakap betul-betul. Elok sikit. Dia ni provoke orang. Dia sebenarnya dia Am percaya cakap dia. Bukan masalah percaya. Mestilah percaya aku. Bukan masalah Pula percaya tak nasib percaya. baik kau perempuan. Tak, macam ni. Am tanya balik. Kau puasa? Puasa ke tak ni? Saya puasa. Alah kau ngaku je lah, aku tak puasa. Am percaya dia. Am kau percaya. Okey, macam ni. Erin dari sini boleh? Duduk kat sini borak. Tak nak Cepat. duduk sebelah Borak, dia. duduk situ takut pengecut duduk sini. Tak nak duduk sebelah dia. Orang cakap tak nak lah. Maksa. Kata kat Am dulu tak tekin dia? Apa kata kau duduk sana? Dia takut kot. Saya bukan tengking dia Am. Dia tak nak dengar cakap sekarang ni. Macam mana nak bagi dia dengar cakap, suruhlah dia macam tu. Okey, tak apa. Duduk sana. Erin, Nari duduk nak sini. datang sini. Cakap dengan dia. Sebelah pergi sebelah. Cakap dengan dia. Daripada hari tu lagi tak dengar cakap. Sekejap lagi. Okey. Cerita apa cerita? Macam mana kau boleh gaduh ni? Tanya dia. Dia provoke lah. Am dia yang provoke. Apa benda saya pula yang tak puasa? Dia yang provoke. Mana ada kau tu yang betul-betul tak puasa. Aku tangkap gambar kau. Mana sebelum ni kau bagi aku abang hormat sikit. Hormat kau mana hormat kau? Dia Tak? Jap. Cop. Okay, nak tahu satu cerita ni. Bila Erin nampak dia tak puasa? Baru je. Jangan Dia nak buat apa? tabu Fina. Sabar. Dia isap vape. Putih ada? Ada? Masa tu macam mana situasi dia? Masa tu tak sempat lagi nak tangkap gambar Tak payah bukti buat cerita, sebab tak dia payah buat cerita tengking boleh. Tak ni. payah buat cerita. Tak payah buat cerita sekarang. Am tak payah percaya dia. Tak payah. Ya, relax dulu bro. Relax. Salah nampak bro. sangat. Santai. Okay, lepas tu? Dia nak tangkap gambar. Lepas tu tiba-tiba dia dia rampas phone dia tengking Erin. Tengking tu sebab Nangis kau lah. yang provoke aku. Kalau betul lah. Kalau betul lah Is sadar. Is kalau Is tak salah, kenapa Is nak kena marah-marah? Sebab dia takut kan Toy. Am jangan percaya cakap dia. Mulut dia busuk ni. Tak, sebab tu lah cakap. Waktu nak bercakap tu, cakap elok-elok, tak payah nak tinggi suara. Ada cakap kerana buat diskusi cakap betul. Tapi bila Is nak cakap kat diskusi, Sebab tu lah Abang Airin marah-marah. cakap tunggu dia. Kalau nak masuk ni tak. Kalau Abang Airin ada mesti dia backup. Dia kau. Kau tak payah nak perasan lah. Erin, okay, kita orang semua ni tak paksa pun nak Erin anggap kita orang ni abang ke apa semua. Kita orang cuba nak cakap elok dengan you. Tapi bila you posting video kat TikTok macam tu, malulah. Kalau betul lah dia tak puasa, betul. Erin takkan posting kalau dia tak tengking Erin lah. Okay, betul apa? Ih. Kalau betul lah Cik lah. If tak puasa, you tak supposedly cakap terang-terangan tanpa bukti. You faham tak? Benda tak ada. Sekarang ni kau yang buat aku tak puasa. Tengok aku dah baran ni, kau yang buat aku tak puasa. Kau tahu tak? Cerita dia simple. Boleh tak siapa Erin keluarkan phone, take down balik video tu. Mana? Dah janganlah nangis Erin. Janganlah macam tu. Sikit nangis. Sabar dah. Hang marah dia kenapa? Hang pula lebih betul-betul lah hang tak puasa. Cuba sabar sikit. Dia puasa ke tak? Dia puasa kan? Tak, sebenarnya apa yang dia cakap tu betul. Kim, jangan macam ni Kim. Is dah 4 hari tak puasa. Mana ada? Saya kalau lepas mandi keluar bilik mandi dia depan saya support.
Dia nak tunjuk dia tak puasa. Betul. Dia tak puasa ah. Hari ni pun dia tak puasa. Jangan macam ni. Baru je dia support tadi depan tu. Malah kau Mana ada? tadi kau terus jamek dengan Am kan? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tak yang tu yang dia gila. tipu. Dia orang tak betul Ya, kan? betul. Aku di puasa penuh kau burukkan nama aku kan? Tak. Senang nak kena tengok CCTV je. Ya Is ni betul. Dah 4 hari dia tak puasa. Mana ada puasa? Dah 4 hari dia tak puasa. Kenapa time dia cakap tak marah pun time kita cakap marah? Nah, kau tuduh. Okay, tak. Sebab dia macam ni. Okay, pendapat you tak boleh post macam tu. You kena cakap dengan I Sebab dia dulu. tengking Eri. Tak, Eri kena faham. Kalau nak post TikTok, Eri tak boleh post waktu kita orang tengah huru-hara sini. You pun tahu kita ni nak Orang nak elok balik kata orang Nak- elok balik. nak jaga Bukan nama, tambah masalah. bukan Kau nak- ni tambah masalah. Tengok dia. Dia marah Eri Sama lah. nak marah, sabar. Perempuan Tak payah buat alasan kan? perempuan kan ada tak boleh puasa. Tak payah nak bagi alasan. Senang jadi perempuan. Kau tu lelaki kena puasa penuh. Elok Eri, sikit. Eri. Eri, semalam kita buat aktiviti malam. Balik tu I tengok you dah post apa benda je post. Okay, dia macam ni lah Erin. Just straight to forward lah. Okay, sebenarnya kita nak sangat ada talent-talent baru. Kita pun ada nak buat penambahan talent baru. Nak bantu korang untuk jadi talent. Tapi kalau Erin buat macam ni, Erin berontak macam semalam. Erin main badminton pun tak nak. Erin buat macam ni semua. Benda ni orang marah Erin. Orang akan Kau marah kenapa sih cakap orang Sikit-sikit mengadu. elok sikit Bagi kau? lagu Abang Is kau bahasa ke mana? Respect Ay, kan kau bahasa tu kau. tengking-tengking orang boleh pula. Abang tengok dia tu, tengok betul, abang, betul. tengok Okay, dia tu. Cerita Dia marah macam ni. Eri. Sabar. Cerita macam ni. Erin, okay. Faham tak nak main badminton ke nak main apa semua, next time jangan tunggu Airil ke apa, Airil nak datang sini. Tapi kita bagi dia masa lagi. Faham tak? Bagi dia masa lagi. Sebab dia cakap dia Akhirnya akan datang dia backup kau. Abang tengok je. Ha? Dia boleh tahu. Sedang. Tak, dia okay. tu. Okay, you boleh tak delete TikTok tu dulu? Maksudnya tak payah. Tak nak. Kalau paksa juga Eri keluar daripada team. Keluar. Kau ni janganlah buat macam ni. Okay, stop. Sekejap. Boleh tak Is cakap elok sikit je? Kalau benda ni tak jadi marah, dia tak akan post TikTok. Video tu dulu Am. Baru Dia tak akan delete kalau Tak perangai Is nak. macam ni. tak release lagi tu saya tak cakap. Dia takkan delete kalau Is macam ni. Tengok Abang mengejek-ejek tu. Mana ada? Tak. Post lah video yang ni tu. Kau tak puasa. Okay, you delete, you bermanfaat Kenapa abang nak kena backup dia? Memang backup aku. Kau tu yang salah. Kau tu yang buat cerita. Abang tengok dia marah lagi. Kau cakap kan? Slowkan sikit suara. Jangan 3 suara. Slowkan sikit. Boleh tak? Okay, talent tak berpuasa bukan tanggungjawab Am. Ni antara you dengan Allah SWT. Cakap awal ni, Am dah bagi satu nasihat. Bulan Ramadan, hormati Ramadan. Tapi kalau korang nak marah macam ni, end of the day pun Am tak boleh nak settle kan? Am tak nak bahas pasal benda ni. Tapi bila you dah tengok mengamuk lah apa semua, nangis dalam TikTok, takkan Am nak diamkan benda tu, faham tak? Bila orang dah tengok macam ni. Ha? Dia baru je masuk team Is. Am tengok. Dia mana baru je ada masuk team. fitnah. Serius saya cakap. Dia baru je masuk team. Dia buat je. Am tengok belakang tadi. Dia buat apa? Dia senyum, dia gelak. Mana ada? Am percaya cakap dia ni. Bukti pun tak ada. Apa yang Erin nak kita buat sekarang? Tahu. Dah jelas dah bincang ni. Dah kita dah bagi tahu kat Is okey, Is salah. Is kena minta maaf kat dia. Sama-sama dulu. Is kena minta maaf kat dia. You delete video tu. Okey tak? Cakap enggak Am? Okey, Is kata Is nak build content partner tapi selalu je tak jadi. Why Tengok not? cara dia. Why not Is jaga dia elok macam adik-adik betul. Tak payah nak gaduh-gaduh bincang dia elok. Benda pula. Am kesian kat Is tak ada content partner ni. Is seorang tak ada content partner sekarang ni. Dia ni macam ni Am nak suruh saya konten partner. Tengok. Kenapa you gelak? Tak, dia orang gelak. I gelak lah. Ada masalah ke? Tak. Dia orang gelak, I gelak. Dia mengganjing saya. Lagi. Mana ada? So kalau you gelak, kalau macam ni maksudnya semalam punya hal tu betul ke tak betul? Betul. Tak Dan betul tu lah. Kenapa you anggap benda remeh? Tengok kalau Am nak tahu, tengok dia marah ni. Mesti benda tu betul. Sabar. Okay. How about like this? Dia minta maaf, delete, settle. Tak nak. Abi nak buat macam mana? Abi nak macam mana? Tak nak. Perangai budak-budak. Tak nak. Eh. Kau lagi tua daripada aku. Cakap dengan dia. Main duduk. Tak nak duduk sebelah dia. Sabar. Siapa nak duduk sebelah kau? Aku lagi tak nak duduk sebelah kau. Aku lagi tak ingin. Aku lagi tak ingin. Bangun dengan cakap. Duduk, main cakap sikit. Tak nak. Duduk la ilaha illallah. Is duduk sini. Kena jaga itilaj. Am suruh duduk kan? Iya. Macam so duduk. Duduk je. Gelilah duduk sebelah dia. Jangan cakap. Nanti kalau dia pukul Erin macam mana? Tak,
Dengar. Jangan buat macam tu, Is. Duduk. Okey. Mak. Okey. Korang berdua ni dah macam abang dengan adik dah. Sesuai lah tujuan content partner sebenarnya. Tapi Is ni kena baik sikit dengan dia. Aku dah cukup baik lah, kau tahu. Ni tak cukup baik ni. Besar ke suara? Is mesti ada sebab, mesti ada beef yang mana Is tak boleh nak cakap baik-baik dengan dia. Jangan cerita pasal video yang dia dah post. Cerita benda apa yang personal sangat dengan dia. Tu je. Dia provoke lah. Dia banyak provoke. Dia kata dia banyak provoke lah. Senang cerita dia banyak provoke lah. Biarlah. Kau jangan cabar kesabaran aku tau. Apanya? Mana ada cabar. Tengok aku duduk diam je. Kalau sabar aku dah habis kau. Okey, macam ni lah. Tengok cara dia. Tak. Korang tak boleh bergaduh. Korang berkawan je. Korang kan abang adik. Siapa adik kau? Siapa abang kau siap? Okay. Sama. How about korang semua tengok Kita semua nampak Diorang sesuai tak jadi adik-beradik? Tak. Masa abang kakak abang adik. Sorry, minta maaf. Abang dengan adik. Diorang sesuai ke tak? Tak langsung. Ingat sesuai Macam anjing dengan kucing. Kau je anjing, aku kucing. Elok sikit aku kucing kau anjing. Stop. Dah okey dah? Dah habis dah? Minta maaf masing-masing. Delete video dulu. Tak nak. Delete video. Dia ajak. Minta maaf masing-masing dulu. Tak nak. Minta maaf dulu. Delete video dulu. Oi. Minta maaf masing-masing Tak dah. nak. Is, Delete video tu dulu. cakap elok Riz. Erin, minta maaf kat dia. Saya takkan maaf ni kalau dia tak delete. Delete video dulu. Biarlah. Bagi aku tunjuk dekat Abang Airil. Biar dia tengok. Tunjuk abang Airil kau nak backup kau. Mestilah dia backup adik dia. Dia nak backup kau. Dia lagi rapat dengan aku daripada rapat dengan kau. Adik dia. Biarlah. Kenapa? Sibuk je. Kau mulut kau boleh tahan Puasa ni tu slow sikit suara boleh. Dah habis dah berdua? Dah habis dah? Erin, minta maaf kat dia. Kalau macam ni lah, dia nak keluar tim juga. Ya Allah, Erin, mengaja kau ni. Erin, stay. Alah. Siapa nak duduk dengan kau? Siapa nak duduk dengan kau kak? Cakap slow. Erin, Betul lah. nak keluar tim dengan masalah korang ni, jangan campur masalah ni. Nak korang berbaik. Apa kaitan benda ni? Ada cakap awal lah. You dah masuk dalam berapa hari, you dah tengok. Vibe okey je. Apa masalah dia ni? Dia yang masalah. Sebab dia. Sebab dia pula. Yes. Masa awal cakap sebab Airil, lepas tu cakap masalah. Kalau dia tak problem dia okey je. Kau yang problem sekarang ni. Kau yang problem sekarang ni. Cakap orang. Aku ni gaduh dia kahwin dengan. Siapa nak kahwin dengan Siapa kau? nak kahwin dengan kau kak? Sama lah. Adik berangkat. Stress. Aku nak aku berangkat dengan dia. Lagi aku tak nak. Okay, macam ni. Siapa nak start minta maaf dulu? Dia. Kau delete dulu. Tak Tolak tepi pasal delete tu. Minta maaf dulu. Siapa nak minta maaf dulu? Selalu lelaki yang kena minta maaf dulu. Kenapa dia yang kena minta maaf? Bukannya dia Sebab salah. kau muda kau yang salah sekarang ni. Tak salah pun. Hormat kau mana hormat kau? Bising lah orang sebelah ni. Lelaki kena mengalah weh. Dengar tu. Lah. Elok sikit nak cakap orang. Kau ingat sikit kau tu orang muda, kau kena mengalah dengan aku lah. Aku lagi tua Bla dia. bla 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 bla. Oh. Tak nak dengar. Tak nak Puas dengar. sikit. Tak nak dengar. Minta maaf. Tak nak. Minta maaf Suat. Okey lah. Pasal video tu Erin lah nak buat apa ke apa lantak lah. Kalau betul lah benda nak settle, okey, Erin start minta maaf dulu. Erin lagi muda. Mana boleh macam tu. Eh, Malulah kau sebab dengar cakap kau am? tak payah nak teki-teki orang. Yes. Lah. Kau ni. Erin minta maaf dulu. Sini tampar sini. Aku tampar kau balik. Apa? Tengok dia nak buat Erin. Kau ni semua benda kau nak mengadu. Janganlah marah-marah Erin. Cakaplah baik-baik. Baru Erin minta maaf. Tak cakap baik-baik tak nak minta maaf. Assalamualaikum adik kesayangan. Tak cukup lembut. Kau nak lembut macam mana lagi? Lembut lah lagi. Tak ada jadi lembut ke? Assalamualaikum. Adik. Suara jangan morning sangat. Suara lembut-lembut. Kau nak malu ke aku bukan kat sini lah. Kau nak malu ke aku bukan kat sini lah. Tu je aku cakap. Nak malu ke aku bukan kat sini lah. Kau siapa Abang minta nak maaf. rara aku? Cepatlah. Kalau tak nak minta maaf. Dah. Tak usah minta maaf. Kira lah biar orang berserentak. Adik. Ha kan? Boleh maafkan tak? Fikir jap. Tak nak juga. Lagi. Manja je. Assalamualaikum. Ikut je lah. Kau jangan test sabar aku. Apa? Orang suruh tu je. Dah, pun. malas saya nak minta maaf kalau macam ni cara dia. Tengok. Cakap dulu. Aku dah pening lah yang orang dua. Cakap Assalamualaikum. Cakap lembut. Kau yang pondan ke? Biarlah. Bukan aku cakap aku pondan pun. Bahasa tu kasar kau tahu tak? Kasar. Macam morning voice. So kena lembutkan lagi. Voice kepala otak kau. Kau minta maaf dulu, senang cerita kau minta maaf dulu. Allah, dah habis yang minta maaf pergi cerita punya. Tak habis dulu. Aduh, susah ni nak sebut perkataan minta maaf ni. Nak aku cepatkan tak? Ha, boleh? Mari sini mulut kau. Abang, tengok dia ni.
Minta maaf Is, dah. Tu adik hang, dah cukup. Is. Adik. Maafkan abang boleh, Dik? Ya. Boleh. Kan senang macam tu. Kau sekarang minta maaf. Dah. Dah selesai dah. Takkan saya seorang minta maaf kat dia? Dah lah. Erin pula. Dah lah. Kenapa dia kena minta maaf dengan Hakim? Mai. Tanya. Erin minta maaf je. Tak apa, cakap lelok dengan Erin. Nanti tak settle Erin. Dia dah minta maaf dah. Cukup lah dia. Dia dah lembut dah hati. Cakap macam ni, minta maaf sebab Erin pun kasar dengan dia. Okay? Erin minta maaf Erin. Minta maaf. Tu je. Ya lah. Nak cakap apa lagi? Apa salah kau kat aku? Ingat balik. Tak ada salah pun. Tak ada salah. Okey dah tu. Kan minta Okey. maaf kan? Okey, Dah. okey. Apa yang dia nak marah-marah? Okey. Apa yang okey macam tu? Okey. Ada. Perempuan ni susah tau nak keluarkan perkataan minta maaf. Okey Erin, dah. Alright. Tak settle lagi ni ah. Benci betul lah dia ni. Apa yang tak settle ni? Dah minta maaf dua-dua kan? Ada apa-apa lagi tak? Korang ada Minum masalah bila tak? kau Korang nak dua Ikhlas kan? Ni tak ikhlas. Is pula yang tak. Okey. Is, dia dah minta maaf dah Is. Apa yang susah sangat kau nak menerima? Tak, korang dua dah settle habis ni ke nak panjangkan lagi ni? Dah lah Is. Apa Tengok Is tu. nak mengajuk sangat ni orang cakap ni? Tengok tu Tak abang. nak mengajuk-mengajuk. Mari sini. Mari sini cakap apa ke dia? Tak payah mengajuk. Abang tengoklah dia. Datang balik ah. Tak payah mengajuk. Datang balik. Tak, cakap elok dengan dia. Dah settle. Dah dari tu sebelah Tak mahu tak ikhlas. Dah kita settlekan. Erin. tengok. No. You start balik. You jangan balik-balik. No. Erin no. Sampai provoke. Erin no. Ya tak. Okey. Kenapa korang make up dia ni? Ya Allah. Bukan make up. Jangan balik-balik macam ni. No. Okey. Dah. Consider cerita ni habis kat sini. Okey? Dah. Okey. Dah. Right. So, cuma nak jelaskan. Okey. Apa yang berlaku gaduh semua. Korang jangan gaduh-gaduh sampai luar daripada konsep TikTok ni. Semua sampai tuduh dia puasa. Itu belakang korang. Aku tak nak beritahu sangat. Aku cuma cakap hormati Ramadan ni jaga. Jaga tingkah laku korang. Jaga everything apa yang korang buat ni. Faham? Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk